Saya try ni dulu. Ni memang minyak perkedara. Lepas tu sebab dia bisik, power pun memang kurang sikit lah. So bila saya try pakai, ada rasa beza lah, power ada. Lepas tu minyak jimat. Yang ketara dia minyak jimat lah. Saya pun dah pakai ni memang ada war-war lah agak kawan-kawan. Asalnya kawan pakai. Oh ya ke? Kawan kat mana? Kita pergi rumah kawan dia pula. Dia orang kaya-kaya ni biasanya benda-benda macam ni dia tak pandang. Tapi member ni dia Datuk Seri lah. Oh ya? Dia pakai Ford Raptor. Lepas tu dia cakap kat saya. Raptor memang ni lah. Ranger Raptor. Dia kata, dia dah pakai. Aku ada beli satu barang ni. Dia kata. Aku test pakai pergi ke Naik Genting ikut Jalan Ulu Yam. Minyak dah tinggal, dah dekat nak habis lah. Tinggal bawa satu bar, bawah lagi lah. Tinggal dah nak menyala merah lah. Range tu ada lebih kurang dalam 70 ke 80 lagi lah. Dia kata, tulis range tu. Dia pun jalan. Memang nak cari Petropam katanya. Tak jumpa-jumpa Petropam. Dia dah risau lah. Lala dia patah balik. Minyak cukup. Power ada dia kata. Cakap biar betul ni kan. Aku ni susah betul nak percaya benda-benda macam ni kan. Vortex ni dia correctkan balik. Dia balancekan balik dia punya current, voltage, everything semua. So bermakna signal yang pergi kepada daripada ECU tu lah. Kepada ECU cantik. Betul. Jadi bila dia baca cantik, sebab saya ni tak ada, bukanlah pomen. Tapi saya ni suka belajar kan. Tengok-tengok YouTube. Pergi, saya selalu lepak bengkel. Bengkel. Bolehlah main tuning punya mesin tu kan. Saya test kat sini. Kita test dia punya masa running. So dia punya voltage bagi current masuk, saya nampak macam memang cun. Saya cakap okey. Ada juga logik dia. Ada juga logik dia kan. Lepas tu saya pun balik rumah duk penuh-penuh. Aku buka lah buka Facebook, Vortex. Orang cakap macam ni, macam lah review kan. Tak apalah, tawakal lah kan. Beli. Yang max punya lah. Sebab kereta saya semua CC, tak ada CC kecil. Semua 2.6, 2.5, 3,000. 3,000. Lepas tu lori lagi. Oh lori. Lalas. Cakap tak apa, saya ambil tawakal lah kan. Saya pun try. First saya cucuk kat sini. Ni memang terkedara minyak. Mes. Tahun bila ni? 2.6 2002. 2002? W211. Oh, W211. Yang ni? Nissan ni? Ni 2.5. 2.5. 2013, 2000 berapa lah? Lama lah. Saya tak ingat. 2000 lah. Sebab saya pakai kereta lama, saya cuba tak pakai kereta baru. Dan saya try ni dulu. Ni memang minyak perkedara. Lepas tu sebab dia bisik, power pun memang kurang sikit lah. So bila saya try pakai, ada rasa beza lah, power ada. Lepas tu minyak jimat. Yang ketara dia minyak jimat lah.